Okey, dan nampakkan tadi kita berada di Moda Interior Design dan kami ingin berterima kasih kepada Moda Interior Design kerana menjadi sponsorship untuk Reda dalam Sangkar. Okey guys, kalau korang nak renovate korang punya rumah, korang nak kira cari cantik ataupun korang nak touch-up rumah korang jadi elegant, biasa baku. Okey, korang boleh pergi dekat Moda Interior Design. Okey, diorang ada 2 outlet. Gambas and Boon Lay 3 Hub 21. See you guys. Maya, B, apa ni? Mana kau nak bawa aku ni? Sinilah tengok, surprise. Kita apa? Sini Angah tengok. Surprise? Macam. Hi, I actually made an appointment with Design. JC. Renovation. Yes, thank you. Okay, thank you. Hi. Angah tengoklah, tiles-tiles tu macam Hello, macam Maya. Hi, JC. Hello, JC. Hello, nice to meet you. Hi, Hello. this is my brother, this is my sister. Hi. Yeah, Okay. so today I'm bringing them along for them to view the tiles, whatever design that they like. Yeah, no problem. Okay, so as per our discussion over the phone, I brought the floor plan. I have it with me already. Nice, Yeah. nice. Okay. Okay. Okay, I actually kind of sketch up like a 3D sketch, made a 3D sketch for you Oh, based okay. on what your requirements really. Okay, so is this chargeable or no? No, definitely free of charge. It's part of my service. Free. Maksudnya kita datang sini, apa yang diorang bikin dan diorang draw ni, apa ni 3D 3D ni, diorang touch us kita. Bagus juga service diorang Yeah, it's part of my service. So you have that. You can have better visualization for all the stuff lah. So basically, what you see is gonna be what gonna build in your house. So I actually allow them to have some time to choose whatever design material that they want. Then I think I just want to know how's the payment terms like, the completion. I break down everything for you, everything in details. So I will try to have no hidden cost at all for the quotation for you. Means whatever we discuss here, the price will be fixed. Okay, unless you say there's changes. Like just now, you see you something you don't like, you want to take out, you don't want to do, then we minus. Maya, tak ke berat sangat bagi kau? Jangan risaulah. Nanti kita go through lagi sebab diorang pun ada apa ni, dia punya payment terms pun boleh tahan juga. Seumur hidup aku ini. Bro,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pernah nampak kau ah. Tak silap aku, kau kawan Ai eh? Betul. Apa kau- Saya Sky. Apa kau bawa kat sini? Biasalah Angah apa dekat sini lepak, chill lah. Chill out. Itulah Angah. Kau seorang mana Ai? Oh. Kita dari off. Off. Ah. Korang off, tak ada delivery lah. Tak ada. Okay. Okay, by the way, memang aku nak jumpa kau. Aku pun cari kau betul-betul. Okay. Tapi, aku tak tahu macam mana nak dapatkan kau. Angah nak jumpa Sky pasal apa? Actually bro, chill lah. Aku nak tanya kau pasal Ai. Sebab kau dengan Ai ni kawan kan. Korang bikin delivery. Of course. Kita berdua memang bros. Aku faham korang memang bros. Okay. So, aku cuba nak tanya dengan kau lah. Kau kenal tak Maya? Maya. Tak. Maya kawannya Ai? Pernah tak Ai cerita dengan kau apa-apa? Asal ada kot. Okay. Maya tu adik aku. Oh. Maya is your adik. Yes, is my sister. So, Okay. aku nak tanya kau pasal Ai. Pasal aku tengok Ai dah banyak berubah sejak kebelakangan ni. Bukan apa Angah. Just how do I say this Okay, every day confirm ada hal ni. Macam for example, boss dengan team leader asyik marah Sky, mana Ai, asal delivery lambat, customer complain, banyak miss call ni semua. Jadi macam it jeopardize our work lah. Macam menari. Kita sepatutnya nari kerja. Like I already spam call him like 10 times already. Dia tak angkat-angkat juga. Kontak pun susah nak dapat. Memang susah. Macam aku tengah contact dengan hantu pula. Kau ada suspek apa-apa tak bro? Aku kan suspect apa-apa lah. Tapi dia punya behavior macam perangai perempuan. Macam datang PMS. PMS ya? Mungkin dia ada angkat kot. Maksud kau, dia ada terbabit ataupun pemadat? Aku rasa kot. Kalau tak ada bro, aku susah nak cakap bro. Aku takut penerangan kau ni satu fitnah. Okay, aku tak nak jadikan benda fitnah. Sedangkan aku nak memperbaiki keadaan. Aku bukan nak pindah dia lah bro. It's just dia punya action, dia punya behavior is menunjukkan yang dia macam something's going on lah. Okay lah bro. Since kau dah cakap macam gini, aku take note. Kau jangan risaulah. Ni antara kau dengan aku. Okay. Okay? We'll zip. Bila kau jumpa Ai, kau buat macam biasa. Okay bro. Boleh. Okay? Jangan cakap kau jumpa aku. Okay, baik. Okay? Okay. Okay bro, terima kasih. Okay. Bye. Kita jumpa lagi. Okay. Alright. Assalamualaikum. Salam. Kau jaga diri baik-baik. Lama betul pegang tangan. Pula tadi ikut perangai air pula. Macam interview kerja pula. Nak kot ni. Tak, salah. Semua hidup aku ini